ni, ya. Oh, lambat lah tu ni. Ceramah je yang buat 8 ni. Aku pun buat 8 je lah. Nak ke mana, Din? Baru 8. Aku yang macam ni pun cuba juga nak buat 20. Yang muda-muda macam ni 20 lah, jom. Berkaitan dengan solat sunat tarawih pada malam-malam hari dalam bulan Ramadan, berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan maksud malamnya sama ada solat sunat tarawih, begitu juga dengan qiyamul lail, dilakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Fadilat solat sunat tarawih berdasarkan hadis ini cukup besar. Maka kita jumpa dalam Sunan At-Tirmidzi berkaitan dengan bilangan rakaat solat sunat tarawih. Kata Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, wa aktsaru ahlil ilmi ma ruya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rakaat. Dan yang dipegang oleh kebanyakan orang-orang yang berilmu sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, begitu juga dengan Sayyidina Ali, dan selain daripada keduanya daripada para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, bahawa solat sunat tarawih itu 20 rakaat. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan sebagai kesimpulan, wa madhhabuna annaha 20 rakaatan bi 10 taslimat ghairal al-witr. Dan mazhab kami iaitu mazhab Asy-Syafi'i bahawa solat sunat tarawih itu adalah 20 rakaat dengan 10 salam dan selain daripada witir. Maka marilah sama-sama kita rebut fadilat solat sunat tarawih yang dalam mazhab Asy-Syafi'i jumlahnya adalah 20 rakaat, tidak termasuk witir. Aduh, macam mana ni? Banyak lagi solat wajib yang aku tak qada.